Hello? Hello? Cisha? Tiara, dah dapat dah? Dapat. Tapi Cisha, kita orang dah terkoyakkan baju tu. Kita mana ada duit nak bayar, Cisha? Cisha bayarkan boleh? Itu kan untuk Cisha juga. Tiara, Cik Syah punya telefon tak ada bateri lah. Dengar tak? Hello? Hello? Cisha? Cisha? Hello? Hello? Cisha? Ya Allah, habis bateri ke? Aduh, apa nak kena buat ni? Takkan nak telefon ibu pula. Alay. Iqbal! 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 Sini! Tiara! Cepatlah! Awak buat apa kat sini? Tak payah nak tanya buat apa, nanti saya cerita. Sekarang awak kena tolong saya. Tak. Tolong apa? Kenapa awak gelabah sangat ni? Saya nak berjadual waktu 50. Saya tak ada tunai. Awak fikirlah macam mana ni benda ni. Hidup dah mati tu tak. Awak kena tolong fikir. Cuba fikir. Okey. Saya fikir kejap. Apa dia fikir? Saya pergi keluarkan duit. Okey. Tak. Alhamdulillah, bagus. Nanti kita jumpa dekat butik sana tau. Mana? Butik sana tu. Kerana awak kena lari 100 meter pecut cepat. Okey. Baik, cepat. Kita tak ada masa. Akak, macam mana Cik Syah cakap apa? Tak sempat cakap dah. Bateri Cik Syah dah habis. Habis macam mana? InsyaAllah. Tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allah pasti menghantar seseorang untuk membantu. Siapa? Tunggu. Cik Siti, sekejap ya. Saya akan datang semula. Jangan risau. Cantik, Masya Allah. Iqbal. Tiara. Ada duit tu? Ni? Ya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak tau. Sekarang ni awak boleh pergi. Sebab saya kena pergi juga meneruskan misi saya. Bye. Assalamualaikum. Pergi cepat. Waalaikumsalam. Dapat duit dah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Cuba teka siapa bagi. Siapa? Kawan sekolah kakak. Tapi Alif kena ganti balik. Sebab bukan salah kakak. Sini. Mana Cik Siti? Mana Cik Siti? Dia dekat sana, belakang. Sana? Merhaba. Assalamualaikum, Iqbal. Waalaikumsalam. Tempat ni tak berubah kan? Waktu Ibu belajar dulu masih sama je tengok Mungkin tempat ni tempat bersejarah kot. Jadi kerajaan mereka nak simpan tempat sejarah mereka, kan?
Okey juga. Bila Iqbal akan balik Malaysia? InsyaAllah dalam beberapa minggu lagi. Sebab saya kat sana nak buat pertunjukan fashion untuk koleksi terbaru. Ya ke? Ya. Wow, dah lama Iqbal tak keluarkan koleksi baru kan? Ayolah makcik. Sibuk sikit sejak keluarkan ni. Iqbal tak nak tanya pasal Alia ke? Tak nak tahu ke sama ada Alia sihat atau tidak? Iqbal masih marahkan Alia? Bila Iqbal balik KL, Iqbal akan cari Alia? Sekejap. Makcik Julia datang jumpa kau? Aku tak tahulah dia datang nak jumpa aku atau melancong. Tak tanya pula pasal tu. Kau tak tanya dia? Macam mana aku nak tanya dia, Zaini? Aku berborak dengan dia pun rasa janggal tahu tak? Lagi-lagi kau tahu kan apa yang terjadi waktu kali terakhir aku jumpa dia dengan Alia. Tapi aku pelik juga dengan Makcik Julia tu. Datang jumpa kau macam tak ada rasa bersalah. Mungkin dia memang tak bersalah. Dia tak ada perasaan tu. Kau cakap macam ni sebab nak sedarkan hati kau ke sebab kau sayangkan lagi anak dia? Sayang dengan kenangan dua perkara yang berbeza, Zaini. Ya, mungkin sekarang aku tak sayang anak dia. Tapi kenangan yang aku ada dengan dia, aku tak boleh lupa, Zaini. Lebih-lebih lagi kau tahu kan, perkara yang terjadi dulu bukan perkara yang kecil. Dah lah. Aku rasa sekarang ni baik tak payah cakap pasal diorang. Kau kena fokus pada pertunjukan fashion, koleksi terbaru kau tu. Tak lama dah. Tu makanan aku beli tu. Jangan lupa makan. Aku asal dah. Terima kasih. Sama. Iqbal. Iqbal. Hah? Kau hilang tiba-tiba kenapa? Oh, tak. Aku... dah beli dah buku? Dah, ni. Oh, Jom. yalah. Jom. Alia. Alhamdulillah dah selesai. Jom lah. Aduh. Alhamdulillah. Terima kasih. Nanti senang datang lagi, Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kalau senanglah ya. Astaghfirullahalazim. Itulah korang. Buat kerja tak elok-elok. Syam, bukan salah kita orang. Rak tu yang sempit sangat. Masa Alia pakai tu, dia sesangkut. Betul. Sian korang kan? Itulah kesian kita orang. Ni. Kejap lagi, Cik Syah nak keluar kejap dengan Cik Tajul. Korang jaga butik Acik Syah nak pergi mana? Cik Syah nak pergi beli barang tunang kejap. Oh. Acik Syah jadi ke buat majlis sunang kat rumah kita orang? Mestilah takkan nak buat dekat kondo Cik Syah yang sempit tu. Tanya je. Acik Syah, macam mana dengan duit yang Tiara pinjam dengan kawan tu? Macam mana nak selesaikan? Sekejap. Nah. Alhamdulillah. Itulah yang kali buat kerja tu elok-elok. Ni tak pasal-pasal kena beli pula baju dekat butik tak seberapa tu. Ni Cik Syah pergi dulu Okey. Cik Tajul dah tunggu dah tu. Dengan kereta. Selamat. Jaga baik-baik tau butik.
InsyaAllah. Alhamdulillah, ya Allah. Ya Allah, kata macam mana nak payah tak? Simpan elok-elok ni. Deka. Habis tu, awak bagi jugalah. Bagilah. Pelik. Apa yang peliknya? Yalah, kenapa awak ganti juga duit si Tiara tu? Biar je lah dia yang tanggung. Dia yang rosakkan kan? Awak kalau awak nak tahu, duit yang saya bagi tu duit butik. Jadi kalau duit butik maknanya duit mak dia orang lah. Bukan duit saya. Pandai tak? Bijak. Dah, nak order tak? Boleh. Apa ada ni? Ya Allah. Kau ni kenapa? Terkejut Alia tau. Kenapa apa? Tak adalah, dari tadi termenung. Fikir apa? Mana ada termenung? Tak ada apa-apa lah. Okey je lah. Mana ada. Ni mengelamun beria ni macam orang jatuh cinta pandang pertama je. Jatuh cinta pandang pertama? Macam tu ke? Yelah. Mungkin memang tu adalah ciri-ciri jatuh cinta pandang pertama. Dah kenapa aku ni sibuk fikir pasal dia? Aku ni SPM pun belum lepas nak fikir jauh sangat. Dah kenapa? Lagipun, tak mungkin budak lelaki tu fikir pasal aku. Kenal aku pun tak. Zani, aku nak tanya kau lah. Kau percaya tak dengan jatuh cinta pandangan pertama? Jatuh cinta pandang pertama? Kalau kau tanya aku percaya ke tak, bagi aku tak. Sebab aku tak ada lagi pengalaman tu. Kenapa kau tiba-tiba tanya? Taklah, aku tak ada saja tanya, tak ada apa pun. Kenapa? Betul ke ni? Ya. Ke sebenarnya kau ada jumpa seseorang tadi? Sebab daripada tadi aku tengok kau ni memang lain macam je. Yelah, aku mengaku aku ada terjumpa seseorang tu. Aku tak kenal pun, tapi kau tahu tak, dia punya air muka tu buatkan aku macam Terpesona? macam tu kot. Macam tu lah, ya kot. Tak tahulah, tapi sejuk mata aku pandang dia, masya-Allah. Iqbal, kau tahu tak? Ni kali pertama tau. Kali pertama aku dengar kau cakap benda-benda macam ni pasal perempuan. Tantang jodoh kau kot. Hai, kau ni jodoh apanya? Kenal pun tak, nombor pun tak ada. Tak ada peluang lah kot. Iqbal, dah kalau namanya takdir Tuhan, benda kita boleh teka. Aku ada pepatah tau. Yalah. Ikan di laut, asam di darat. Dalam periuk juga ada orang jumpa. Kau rasa? Banyaklah kau. Assalamualaikum. Umi. Waalaikumsalam. Iqbal, ni tolong Umi buangkan sampah ni. Kejap. Okey.
Kau ni kan jalan tak guna mata ke? Jalan kereta aku! Bang, saya minta maaf, bang. Kau dah minta maaf senang-senang. Kau ingat kereta aku ni kita buruk macam otak kau ke? Abang saya tak sengaja, bang. Tak sengaja. Astaghfirullahalazim. Kenapa marah adik macam tu, Syedi? Bukannya adik sengaja pun. Memanglah tak sengaja. Habis tu kalau dah jalan tu otak pergi tempat lain, mata tempat lain. Sahkan orang! Tambah lagi, bang. Dah, cukup dah. Ya. Ya, Syedi. Makan sekali. Tak perlu, Mi. Apa hal? Alah. Siang tadi Iqbal tercalahkan sikit kereta dia tu. Tapi tak adalah sampai kemek. Ni, Iqbal esok jadi jumpa Atuk kat madrasah. Jadi? Kenapa? Nanti tolong bawakan sekali baju yang Umi buatkan untuk Atuk tu. Ada sikit je lagi nak siap tu. Sekejap lagi kan Umi sambung jahit. Okey, Umi. Assalamualaikum, Tasha. Waalaikumsalam. Kak Julia. Ni akak nak tanya ni. Untuk majlis pertunangan kamu tu, akak ingat akak nak buat doa selamat. Nak panggil ustaz baca doa. Boleh tak? Oh, boleh je. Saya tak kisah. Buatlah apa saja pun. Saya ikut je, Kak. Alhamdulillah. Kalau macam tu, esok akak suruh Alia jumpa ustaz. Ya? Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat selamatlah apalah. Okeylah tu. Kenapa aku masih teringat pasal dia Padahal baru je sekali ternampak. Bertegur pun tak. Ish, pelik-peliklah fikiran aku ni. Alia? 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 Ibu panggil tu. Oh, kenapa Ibu? Ibu panggil kamu tak dengar pun. Ni fikir apa ni? Memang dari siang tadi, Ibu. Duk mengelama macam tu. Biasanya kan macam tu. Jatuh cinta kan? Ish, mana ada lah. Mandai jakak ni. Tadi Ibu cakap apa tadi? SPM pun belum nak bercinta pula anak ibu ni. Ni. Ibu nak minta Alia pergi madrasah Ustaz Karim. Bagi tahu Ustaz Karim, Ibu nak jemput untuk buat doa selamat majlis pertunangan Acik Syah kamu tu. Ustaz Karim. Oh, Ustaz Karim yang Ibu terserempak dekat masjid tu ke? Boleh? Esok lepas tu sebelum Alia pergi sana tu, Alia bawalah sekali duit infak untuk madrasah tu. Ya? Boleh, insyaAllah. Tiara nak ikut sekali boleh? Kan esok kerja. Esok memang kerja. Tapi tak apa kot. Nanti Tiara mesej Cik Syah minta datang lewat sikit atau cuti tengok je lah esok. Baguslah tu temankan adik. Ni, jom. Makan. Ibu dah siapkan dah. Makan. Jom makan.
الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. Ayah sayang. Kenapa tiba-tiba ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah. Ni ada di sini. Tanya ni. Sepanjang hari ni lah kan. Apa yang Alia fikir? Cuba cerita kat Akak. Tak ada apalah. Tak ada apa. Tak baik tau suruh-suruh. Ya, tak ada apa. Tak ada apa nak sorok lah. Tanta ni Akak yang sorok Kita pula. Pula dia ni. Yelah, Akak kan sekolah tingkatan 6 kat sekolah agama tu. Takkanlah tak jumpa bakal-bakal imam ke? Akak tak pernah cerita pun dekat Alia. Tak adalah. Tapi kalau cakap pasal perasaan tu kan fitrah. Dan perasaan tu biarlah kepada yang halal. Adalah sikit perasaan tu. Tapi wallahualam tak tahulah dia ada perasaan ke tidak. Tapi tu panjang lagi lah cerita. Kat sekolah lagi kan nak cerita pasal cinta cintun. Ni, Akak nak cerita pasal Akak. Sekarang ni Alia pula. Apa cerita? Cepat. Alia tak ada apa-apa cerita menarik. Dia ni lah tipu. Ish, suruh cerita tak cerita. Tak ada. Apa ni? Patutnya lepas baca Quran. Peluk ke bangga dengan adik tu cubit pula. Sakit kan? Umi? Iqbal. Kenapa tak tidur lagi? Umi ni sebenarnya dah tersalah potong baju atuk ni. Ni terpaksalah buat semula ni. Iqbal nak tolong Umi ke? Nak tolong Umi? Ya, boleh. Allah. Bagus Iqbal ni. Selalu tolong Umi. Iqbal ingat tak masa Iqbal tingkatan 1 dulu? Waktu tu kan raya mengejut. Mana Umi nak masak rendang lagi. Kan? Tak sempat-sempat. Nasib baik Iqbal tolong Umi siapkan langsir. Siap jugalah malam tu. Alah Umi. Kalau setakat jahit lurus macam tu, semua orang boleh buat Umi. Mana pula
kemahiran ni bukan semua orang ada. Iqbal punya jahitan tu memang kemas. Umi ni, kalau puji-puji Iqbal memang suka melambung Adalah Umi cakap betul lah. Kalau Umi cerita kat semua orang, diorang pun tak percaya tau Iqbal boleh jahit sekemas macam tu. Nampak ni? Tak kemas tu. Alah. Tengok. Macam ni, Umi. Cantik. Macam ni lah ni. Tak semua orang boleh buat ya. Belah sini Umi nak buat? Yang belah sini? So ada sikit nak kena betulkan. Baju ni masuk dalam beg, jangan pula lupa bagi Kak Atuk. Tak Umi, Iqbal tak lupa. Tiga salam Kak Atuk Yalah. Bawa motor jangan laju-laju. Mana ada Iqbal bawa laju? Umi jangan risaulah. Okeylah. Iqbal pergi dulu. Yalah. Baik-baik. Ya. Okey. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Okay Umi. Okey. Hai. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Marilah kita berselawat ke atas junjungan. Waalaikumsalam. Sihat Tok? Alhamdulillah. Atuk buat apa kat sini? Saja tengok-tengok orang tengah buat kerja tu. Sambil-sambil tu belet-beletlah kitab ni. Faham. Ni Tok, kejap. Ini baju yang Umi kirim ke Atuk. Tadi masa Iqbal dalam perjalanan sini, Umi ada telefon. Umi kata Iqbal yang tolong jahitkan baju ni. Wah, tak sangka cucu Atuk ni pandai menjahit. Cantik pula tu. Tak adalah pandai sangat tu. Ini pun Iqbal jahit biasa-biasa je ni tu. Iyalah, pada Iqbal biasa-biasa. Pada Atuk luar biasa ni. Itulah, Atuk tak pernah tahu pula cucu Atuk ni pandai menjahit. Iqbal tak ada beritahu pun. Tak adalah tu Iqbal. Iqbal sebenarnya segan tu sebab yelah menjahit ni kan semua kerja orang perempuan. Siapa cakap menjahit ni kerja orang perempuan? Rasulullah SAW pun menjahit sendiri baju baginda yang koyak. Lagi satu. Iqbal tahu tak? Siapa manusia pertama yang mula menjahit baju? Nabi Idris alaihissalam. Baginda lah yang mula-mula menjahit baju dengan merancang jarum dan benang. Macam mana pula kata menjahit tu kerja orang perempuan? Assalamualaikum. Ya. Saya ada di madrasah. Dari tempat letak kereta tu, terus je. Nanti nampak saya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Akak Alia macam nak pergi tandas sekejap lah. Okeylah, kalau macam tu akak tunggu kat pondok sana tau. Okey. Jangan lupa baca doa masuk tandas. Ingat tak?
cepat. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Oh, kita hafal doa tu waktu tu keset rosak. Itu ulang tu. Okey lah. Jangan baca. Tunggu jap. Cepat. Jap. Masuk kaki kiri. Keluar kaki kanan. Yang atas ni Iqbal tak buat apa pun, cuma pakai yang biasa-biasa je lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiara? Iqbal? Awak buat apa kat sini? Atau ini Tiara, dia satu kelas dengan Iqbal. Sebenarnya, Mak Tiara ada telefon Atuk semalam. Ada beritahu Atuk, hari ni Tiara nak datang jumpa Atuk kat sini. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak perkenalkan, ni adik saya. Alia nama dia. Bebaskan dirimu dari ikatanku, tinggalkan nyanyianmu. Apa lagi kita tercakap kat sini? Jomlah, kita pergi buat kat sana. Boleh. Kita buat kat tepi kolam kat sini. Boleh? Allah Akbar. Alhamdulillah. Ustaz, ni ibu ada kirimkan duit infak untuk madrasah. Alhamdulillah. Terima kasih. Lepas tu, ibu ada bagi tahu dia nak jemput Ustaz untuk bacakan doa selamat untuk kenduri majlis pertunangan makcik kita orang. Boleh ke? Bila tu? Hujung minggu ni, insya-Allah. Hujung minggu ni? InsyaAllah. InsyaAllah boleh. Cuma kalau boleh, Ustaz nak bawa Mak Iqbal ni sekali. Boleh ke? Mak Iqbal dengan Mak Tiara kawan baik masa sama-sama belajar agama dengan Ustaz dulu. Masya Allah, ya ke? Ya, mesti diorang suka kalau dapat jumpa. Boleh. Elok sangat mesti diorang seronok, ya Allah. Lagi seronok kalau Iqbal dapat sama-sama datang. Baiklah. InsyaAllah. Ya. Kalau macam tu, kita gerak dulu lah. Ustaz, kami gerak dulu, Sekejap. Apa kata kalau ikut serta tadarus dengan pelajar-pelajar madrasah? Dah nak mula dah ni? Okey juga kan? Boleh juga kot. Boleh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nak jumpa siapa ni? Semacam je. Kawan. Siapa? Kalau saya bagi tahu awak pun bukannya awak kenal. Sekejap. Inilah kebahagiaan kita.
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Alhamdulillah. Apa kata kita minta Alia pula tolong sambungkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Mumtaz. Saya sebenarnya tak kisah sangat pun duit tu awak pakai untuk apa. Tapi kalau saya nak tahu juga tak boleh ke? Bukannya saya tak nak bagi tahu. Tapi saya tengah susun lah ni. Saya tak nak nanti kalau saya beria cerita dekat awak. Nanti ujung-ujung tak jadi pula. Awak juga yang kecewa. Kalau saya tahu sikit je pun tak boleh? Macam ni lah. Apa kata sekarang ni, saya cerita dekat awak dulu harapan saya. Harapan saya sekarang ni, saya nak tengok awak sentiasa tersenyum, hidup bahagia. Dan kita akan bina satu keluarga yang bahagia. Yang penuh dengan kemewahan. Mesti awak suka kan? Mewah macam Kak Julia? Saya tahu awak memang dendam dengan kakak ipar awak kan? Yalah. Lepas dia kahwin dengan arwah abang awak, segala harta kemewahan abang awak tu diambil. Jadi sekarang ni dah tiba masanya untuk awak ada harta awak sendiri. Awak suka tak? Jazakumullah khair Ustaz. Iqbal, kita orang gerak dulu ya. Ma'assalamah wa ila liqa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Hai. Lain macam tenung tu. Ada apa-apa ke? Taklah, Atuk. Saya... Taklah. Atuk gurau je. Kenapa nak gelabah pula? Tapi kalau ada apa-apa, nasihat Atuk tunggu dulu. Sekarang ni waktu untuk belajar. Bila masa depan? Ya. Faham. Iqbal faham, Atuk. Iqbal gerak dulu, Assalamualaikum. Kejap. Kenapa? Ya, Atuk beli di Mekah. Oh, Allah Akbar. Terima kasih, Tok. Sama-sama. Terima kasih. Iqbal pergi dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Iqbal. Sini. Ya Allah, minta maaf sangat. Saya terlupa nak kasih awak sesuatu tadi. Apa dia? Ni, duit yang saya pinjam hari tu. Terima kasih tau. Sama-sama. Allahumma. Dah selesai ke? Alhamdulillah, ya Allah, nasib baiklah sebab daripada awak tolong. Kata tak tahulah apa jadi. Kereta dah sampai lah. Kami gerak dululah. Dah, okey. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.